Selamat petang dan salam sejahtera. Selamat datang ke kursus Academic Writing FTA 121 bahagian diploma semester yang kedua kan. So minggu ni kita akan mula dengan kelas online dahulu ya. Satu pengenalan tentang apakah keperluan-keperluan kursus Academic Writing. Di next week baru kita akan mula dengan kelas secara fizikal lah. Dalam bilik yang tertera dalam you punya timetable ya. Sila check your timetable di manakah kita sepatutnya ada kelas itu pada next week lah. Okay, now tanpa membuang masa kita tengok ya course info. Okay, kod khusus FTA 121 semester yang kedua ini adalah satu kursus fakulti yang wajib ya. Sebab sepatutnya apa-apa juga bentuk penulisan yang ditulis dalam universiti, tak kira lah laporan, slide ya, even slide perbentangan dan juga esei yang kita akan buat dalam kursus ni perlu mengikut format penulisan ilmiah, iaitu format penulisan APA. Jadi apa-apa yang ditulis dalam universiti sebenarnya perlu ada sumber rujukan. Kalau idea tu bukan datang daripada kamu. Kalau kamu mengambil informasi daripada internet, daripada buku, daripada surat khabar, daripada video, perlu dinyatakan sumber rujukannya untuk menunjukkan bahawa ini adalah bukan kerja kamu. Lepas tu kalau kerja kamu, ayat-ayat kamu sendiri, kerja filem, kerja grafik kamu sendiri, even filem, itu you letak nama you lah biasanya kan. Tapi I believe even though you letak nama you, a lot of benda dalam sesuatu karya tu bukannya 100% from you. Mesti ada something daripada somebody else. Kalau ada, perlu letak sumbernya. Ini termasuklah untuk laporan, PowerPoint dan sebagainya lah. Jadi penulisan akademik juga melibatkan integriti ya. You can announce. But sebelum itu, nanti kita tengok jugalah. Selain daripada itu juga, academic writing juga lebih fokus kepada perbentangan hujah anda atau idea anda lah. Contohnya dalam kelas ini, it's not only academic writing, it's also academic writing about film study atau kritikan filem. Jadi sepatutnya academic writing ni adalah nama untuk secara umum lah yang diambil oleh semua pelajar dalam fakulti FITA ni. Tapi untuk kita punya department sebenarnya kalau nak disebutkan academic writing for film study pun boleh juga sebenarnya. Sebab kita ada komponen-komponen untuk kita sahaja yang akan fokus kepada kritikan filem. Maknanya kalau you pergi tengok pelajar-pelajar penulisan, pelajar-pelajar animasi, pelajar pengurusan seni, mereka juga belajar academic writing tetapi mungkin tajuknya berlainan, tajuknya lebih fokus pada bidang mereka lah. Jadi tajuk kita lebih fokus, kita punya bidang ni akan fokus kepada kritikan filem. Oleh itu, anda diperlukan untuk menulis satu esei yang pendek jugalah, 1,500 patah perkataan tentang filem kegemaran anda. Tapi filem tu bukan you pilih and you sebut kenapa you suka filem tu. Tapi sebenarnya you kena kritik filem tu. Apa sebenarnya message sebenar atau tersirat dalam sesuatu filem itu. Message yang bukan kita nampak secara permukaan saja. Contohnya kalau kita kata macam filem Matrix ya, kalau siapa tengok Matrix Resurrection, dari segi dia punya ceritanya ialah dia pasal kalau siapa pernah tengok the first 3 episode, of course dia berkaitan tentang all these character yang telah dikontrol oleh AI ya, dikontrol oleh mesin ya, dalam satu zaman yang berada di masa hadapan lah, 200 tahun dari sekarang lah kan. So watak-watak ni sebenarnya watak-watak simulasi tau. Dia adalah macam dalam video game. Dan watak ini terperangkap dalam dunia simulasi AI. Dunia yang direka oleh robot lah. Jadi mereka tidak sedar pada awalnya lah mereka di dalam satu video game, dalam satu dunia simulasi. Tapi lama kelamaan mereka
selepas beberapa pergelutan, tentang identiti, tentang siapa mereka sebenarnya, barulah mereka makan pil tu, lepas tu melalui cermin, pergi ke satu, ataupun akhirnya sedarlah, dan mereka sampai ke dunia yang sebenar lah, iaitu dunia masa hadapan lah, di mana sedang berlakunya peperangan di antara manusia dan juga robot ya. Jadi siapa yang pernah tengok Matrix, itulah jenis cerita dia lah kan. Tapi kalau saya nak you tulis tentang satu essay ya, tentang filem ni, saya tak nak you tulis pasal itu. Saya tak nak you tulis pasal dia punya cerita dia, yang kononnya ini adalah masa depan, ini adalah dunia simulasi lah, apalah. Ini semua cerita dia. Apa yang saya nak you tulis adalah sesuatu yang berbeza atau tersirat daripada cerita ni. Jadi salah satu caranya kita perlu belajar cara mengkritik filem, atau bagaimana filem itu boleh dibaca dengan secara kritikal, secara tersirat. Jadi salah satu caranya adalah kita perbanyakkan artikel ilmiah atau akademik tentang sesuatu filem itu. Contohnya untuk filem ini, salah satu penulisan akademik ya tentang Matrix Resurrections yang saya jumpa adalah okey, kalau kita tengok artikel ini, tajuknya Forget the Red Pill, Queer Politics, Proposal Transhumanist Ideology in the Matrix. Penulisannya Nasons. Queer politik LGBT lah sebenarnya. Okey, queer politik. Ataupun queer ni maksudnya orang yang ada identiti yang tidak konvensional lah, bukan secara binary lah, bukan secara lelaki dan perempuan sajalah, tetapi kadang-kadang dia bertindih, bercampur dan lebih daripada itulah, dan benda ni berbentuk politik lah. Jadi salah satu argument, sebenarnya filem ni adalah filem yang memaparkan cerita transgender ya, cerita LGBT, cerita transgender ya. Kenapa dia cakap begitu? Sebab salah satu, you tanyalah siapa-siapa yang kalau you kenal siapa-siapa transgender, mereka mesti cakap mereka terperangkap dalam badan yang salah. Kalau perempuan, dia rasa dia terperangkap dalam badan lelaki. Kalau lelaki, dia rasa dia terperangkap dalam badan perempuan. Itulah identiti transgender. Kalau you tanya siapa, mesti dia jawab macam tu. Jadi, mengikut penulis ini, filem ini bukan pasal apa yang kita faham dengan cerita dia. Sebenarnya filem ini adalah satu filem yang menggunakan red pill sebagai satu feminis dan queer narrative. Satu penceritaan yang bukan saja mempertahankan hak wanita, tetapi juga hak-hak LGBT atau identiti mereka lah, pengenalan. Sebab transgender ni kalau you tengok identiti ataupun cara mereka menarifkan diri mereka adalah, mereka tidak sedar. I mean, mereka rasa mereka terperangkap, mereka terpaksa bergelut, bertentang dengan keadaan persekitaran yang tidak setuju dengan mereka, dan mereka have to fight for it. At the end, they have to live into the so-called real world, or the world that belong to them. Semua struggle ni sebenarnya dipaparkan dalam filem Matrix Resurrection, di mana kita nampak watak-watak punya pun macam tu juga. Rasa terperangkap, lepas tu kena makan pil, kena ada depression, lepas tu dia sedar bahawa badan yang dia duduk tu bukan badannya sendiri, dia kena cari badan yang satu lagi yang sebenar, identiti dia yang sebenar, identiti yang diberikan oleh dia masa dia lahirkan tu semua identiti tidak betul, macam tu. Jadi kajian-kajian ini yang saya mahu, iaitu kajian yang tersirat, yang tidak ditera dalam filem tu, tetapi dapat ditafsirkan secara mendalam. Jadi kajian atau kritikan filem ni bukan sesuatu yang mudah ya. Dia perlu banyak pembacaan, you kena kenal banyak benda, you kena ada pengetahuan yang meluas tentang sosiologi, psikologi, sejarah, macam-macam lagi. You kena open-minded. In order to understand the film in a deeper level, you kena open-minded, you kena ada banyak pengetahuan. Kalau you setakat fikir
ikut satu cara saja, dan you nak satu dunia ikut cara you saja, I don't think it's a sign of pandai lah kalau ikut konteks dia kan. Sebab kalau you close minded, you tak boleh ambil kursus ni, you kena know a lot of things. So itu contoh dia lah. Okay, ini salah satu filem sahaja. Kalau kita tengok satu lagi contoh, mungkin kita tengok filem tempatan pula ya. Contohnya macam filem Interchange. So kalau siapa pernah tengok Interchange arahan Dainside ya, tahun 2016, kalau kita tengok dia punya trailer sekarang. Okay, kalau tengok cerita dia berkisahkan sebab seorang pemuda yang menjadi juru gambar lah. Pada masa yang sama, ada juga banyak kes-kes pembunuhan ya, pembunuhan bersiri lah. Dan polis dan juga juru gambar yang cuba menyiasat siapakah pembunuh bersiri ya, yang mengakibatkan banyak kehilangan nyawa. Dan salah, dan of course saya nak jadi spoiler sedikit lah. Ini dia punya inspektor dia yang menyiasat kes tu. Dan pembunuhnya sebenarnya this one lah kita panggil, kalau tak silap saya nama dia Intan kot. Tetapi dia adalah seorang yang boleh berubah bentuk tau. Dia sebenarnya separuh haiwan, separuh manusia. Dia bukan sekadar membunuh ya. Dia sebenarnya menjalankan satu upacara pembebasan roh-roh nenek moyangnya yang terperangkap dalam teknologi moden ya, seperti fotografi. Sebab dipercayai ya, apabila fotografi atau kamera mula-mula tercipta dahulu, orang-orang asli ya mempercayai bahawa kamera tu boleh menangkap semangat atau roh seseorang. Jadi dalam filem ni yang Intan ni dia cuba membebaskan roh-roh yang terperangkap dalam kamera tu lah. Jadi sebenarnya dia adalah jelmaan daripada semangat burung yang sangat disanjungi oleh orang-orang asli lah. Dan juga merupakan satu rujukan kepada agama animisme ya, satu agama yang sangat lama sebelum kedatangan agama Hindu, Buddha, agama Islam, agama Kristian. Kawasan Asia Tenggara ni sudah ya ada agamanya sendiri ya, asas iaitu agama percaya kepada semangat-semangat. Oleh itu, filem ni macam tu lah. Akhirnya fotografer tu berjaya menemuilah keajaibannya atau keupayaan atau makhluk lah yang boleh berubah bentuk. Jadi dari segi luarannya, permukaannya, filem ini adalah satu filem jenayah lah, atau filem penyiasatan jenayah lah, atau detektif lah. Sebab polisnya cuba menyiasat kan pembunuhan bersiri yang agak pelik lah kan. Ini cerita dia. Apa yang saya nak you tulis bukan pasal cerita ni. You jangan pergi tulis pasal cerita ni lah, macam mana lah dia punya paparan adalah semangat burung lah, apalah. Saya tak nak. I want something else. I want penulisan yang berbentuk critical. Oleh itu, tak ada cara lain. Salah satunya adalah membaca penulisan akademik tentang filem ini supaya you tahu macam mana sesuatu filem itu ditulis secara tersirat. Jadi salah satu kritikan untuk filem ini adalah myth, neo-colonialism and neo-noir dalam filem arahan Dainside. Dua filem dia lah. Salah satu filem adalah Bunuhan, satu lagi Interchange. Jadi menurut penulisan akademik ini, dia kata filem ini adalah satu filem kritikan penjajah, kritikan modernity, kritikan teknologi. Itu pasal ada neo-colonialism atau pasca kolonial.
Pasca kolonial adalah satu bidang kajian di mana kita mengkritik penjajah, mengkritik teknologi moden, dan kita balik semula kepada nilai-nilai budaya asal kita. Dalam kes ini adalah animisme, pemujaan semangat, pemujahan hutan-hutan rimba-rimba, ataupun kita menghargai alam. Okey, kita tidak mahu teknologi moden. Kita tidak mahu agama-agama yang datang daripada tempat lain lah. Tak kisahlah datang dari China ke, datang daripada Arab ke. Tak mahu. Tapi satu penghayatan kepada asal usul kita. Kita menolak penjajahan, neokolonisme. So itulah yang kita mahu, satu penulisan. Okay, kita tengok dekat sini, dalam highlight warna kuning ni. Dine is interested in the interviewing myth. Pergabungan di antara dongeng, imperialisme, penjajahan, dan kapitalisme. Satu pemikiran yang mementingkan keuntungan, mementingkan harta benda, mementingkan kekayaan kebendaan. In the conflict of tradition, yang bertentangan dengan tradisi asal usul kita, tradisi kita. Dan juga bertentangan dengan modernisasi. Jadi dalam filem ini sebenarnya dia cuba menentang teknologi moden seperti kamera, bangunan-bangunan moden, bangunan tinggi KLCC dan sebagainya. Sebab bandar dipaparkan dengan pencahayaan agak suram, agak sedih, agak apokaliptik. Dia bukannya papa macam Star Trek ke, ataupun macam Tomorrowland, where you see futuristic punya dunia penuh dengan cahaya, penuh cantik dan sebagainya. Tidak. Okey, dia paparkan all this skyscraper, bangunan pencakar langit dengan cara yang gelap dan sebagainya lah. Sebenarnya dia mengkritik modernity. Lepas tu dia memaparkan hutan-hutan belantara dengan penuh cantik sekali lah. So ini yang kita mahu. Jadi ini salah satu penulisan yang menganalisa filem ini melalui landscape yang berlainan dengan apa yang ditunjuk. Jadi maksudnya filem ini bukan filem penyiasatan semata-mata, tapi benda lain. Filem Matrix jadi juga, Matrix pun sama, bukan satu filem science fiction yang berdasarkan kepada AI, tapi dia sebenarnya filem transgender. Ya, ini yang kita akan belajar for outcome kita lah. Contohnya develop skill of research process. Macam tadilah, kita tengok filem, kita perlu tengok secara mendalam, kita perlu buat research. Lepas tu demonstrate conceptual thinking. Finally, produce an excellent and strong academic APA mengikut format APA. Therefore, this course equips the students with the basics of academic writing process. This subject rests on the mechanism of research. You perlu buat research, you perlu banyak membaca. It helps the student to identify keywords of topic givens and guide them to narrow the scope of their interest into an achievable research topic. Maknanya, you pilihlah satu filem kegemaran kamu, lepas tu you kena baca apakah keistimewaan filem itu, apakah yang telah dikaji tentang filem itu, dan bagaimana kajian tentang filem itu membantu membangunkan topik anda sendiri. So kena tengok. The given topic involves identifying sources of reference in book, journals, magazines, or the internet. Thus, the process will further to the process of writing and analyzing the sources, data, or conceptual found through the literature reviewing process into a comprehensible piece with clarity and creativity. Students will also be required to assess, rewrite, code, revise their writing piece. This will ultimately assist them in producing a worthwhile research written in the standard academic format.
Maknanya dalam the end of the courses nanti, bukan saja you akan develop skill untuk kaji atau membaca lebih mendalam tentang sesuatu filem, tetapi anda boleh menulis secara betul lah. Ada cara-cara dia lah, nanti kita tengok sepanjang kursus kita. Oleh itu, dalam kursus ni kita ada 14 fokus kepada writing. Sebenarnya hari ni kita dah tengok sedikit-sedikit lah, kita dah tengok dua penulisan ya, satu tentang matrix, satu tentang bunuhan tadi. Cuma kita belum tengok secara detail lagi ya, dia ada banyak lagi komponen-komponen yang lebih detail lagi lah. Contohnya seperti style, format contohnya kena ada nama dan tahun dan senarai rujukan dekat ending of the penulisan tu. Berbeza yang you tulis dekat mungkin sekolah menengah ya, atau in other colleges where you just write the essay. Kita ni tak boleh, kita kena ada satu senarai rujukan dekat bawah essay tu. Okey, lepas tu kita buat step by step lah, start minggu keempat di mana you kena develop introduction, lepas tu main body, lepas tu conclusion, lepas tu kalau boleh saya nak pindahkan library research ni dekat lebih depan lagi supaya anda tahu macam mana nak cari sumber dari library, dari secara online. Group presentation ni mungkin saya juga akan selitkan mungkin dalam minggu ketiga macam tu. Because I nak tengok you punya progression. Jadi walaupun ini telah disenaraikan sedemikian, tetapi kita tidak rigid ya, kita tidak betul-betul ikut ya. Contohnya minggu 7 macam ni, minggu 8 macam ni, tidak ya. Saya akan shift lah, tolak ni pergi atas untuk mengikut kesesuaian lah. Contohnya takkanlah group presentation kita nak buat dulu sini. Mungkin group presentation ni saya akan buat seawal minggu ke-3, 4 untuk melihat perkembangan kamu. Oleh itu kamu kena present introduction kamu dahulu. Sebab kalau tidak nanti you tak buat kerja you. Sebab kita tak tahu progress you. Tapi janji kita akan cover semua. Tapi mungkin turutan yang berbeza. Jadi kita ada 3 komponen markah. First adalah presentation. Ini yang saya maksudkan tadi lah, minggu ketiga atau keempat lah. Di mana anda perlu present you punya tajuk, filem you dan isu tentang filem you. Contohnya macam tadi, filem Dying Side dikenali dengan pelbagai tema-tema yang berbentuk mistik, berbentuk supernatural, berbentuk hantu ya, mungkin ya kan. Tetapi sebenarnya filem ini adalah filem yang menentang kuasa penjajah, menentang modernisasi. Baru kita nampak you punya, kita panggil sebagai hujah kamu. Hujah maknanya sesuatu yang berlainan lah daripada pendapat orang lain lah. Barulah nampak hujah kan. Kalau orang lain pun rasa macam tu, you pun rasa macam tu, itu bukan hujah. Itu you dengar orang cakap, you ikut saja. Hujah maknanya orang lain cakap macam tu, you cakap lain. You rasa bukan macam tu. Barulah hujah. Jadi dalam bahagian 20% ni saya nak tengok you punya tajuk, you punya filem dan hujah you. Jadi you kena cari you punya tajuk lah yang sepatutnya lah. So oleh itu, carilah filem-filem yang interesting. Janganlah cari filem-filem yang tak ada isu. Filem macam Transformer, kita tengok, kita happy, kita balik. Lepas tu macam tak ada benda je kan. Atau filem-filem hantu, hantu bonceng ke, hantu cangkung ke, hantu duduk dekat pokok semua tu, tak ada apa pun kan, kita tengok, kita happy, kita balik. Lepas tu tak ada isu pun. Janganlah cari filem-filem macam tu, cari filem-filem yang ada isu lah kan. Okey, kedua, 40% adalah daripada semua exercise ni. Sepanjang proses pembelajaran kita, kita perlu siapkan exercise ya, secara individu. Adalah, saya rasa ada dua ke tiga secara individu.
Ada 2 lagi secara berkumpulan. Okay? Sebab in your final essay ni adalah essay secara berkumpulan. Maksudnya nanti kamu kena isi satu borang kumpulan lah. Satu kumpulan mungkin 4 orang. Jadi you kena bahagikan tugas. Mungkin ketua tu menjaga everything lah, jaga ejaan, jaga dia punya flow of the argument, keseluruhan essay tu lah. Tapi yang orang kedua tu mungkin pengenalan. Orang ketiga tu isi yang pertama. Orang keempat tu isi yang kedua. Lepas tu, you bahagilah siapa yang tulis penutup. Macam tu. Ataupun korang 4 orang ni, you duduk bersama-sama dan bincangkan apakah isu yang ada daripada filem tu. You kena duduk. Ataupun you keempat-empat kamu, just bagi satu topik, seorang satu topik, lepas tu you pilih lah daripada 4 topik tu manakah yang lebih menarik. So you kena bahagi siap-siap. Sebab esei ni adalah kerja yang berkumpulan. Okay, so dalam ni 1, 2, 3, 4 ni ada setengah-setengahnya individu, ada setengah-setengahnya berkumpulan. Yang ni berkumpulan, totally berkumpulan. Yang ni pun, the first ni pun individu. Because saya nak you pilih. Ini adalah individu. Lepas tu barulah kamu duduk dan you pilih lah which is the most developed, yang ada potensi lah. Tajuk yang berpotensi lah. Tapi saya akan membantu anda memilih lah mana satu yang lebih berpotensi sepanjang latihan ni supaya you boleh develop at the end ni. So jangan risau because kita akan buat sama-sama. Nanti saya akan hantar dokumen ini. Jadi ini adalah tarikh ya kuliah kita yang tidak jauh beza dengan kursus-kursus yang lain, di mana kita akan ada full lecture sampailah minggu ke, dan diharap kita sudah habis dah kita punya quiz lah ataupun projek-projek yang pendek dan you sudah ada cukup markah 60%. Dan jangan lupa hari ini dan minggu depan isi entrance survey dalam your U Future. So sampai sini kita ada 60%. So at the end minggu ke-9 sampai ke-14 kita hantar final essay 40%. 40% ini adalah secara berkumpulan. Jadi up to this 60%, setiap kamu ya mungkin markahnya berbeza ya. Contohnya ada 4 orang. Orang A maka mungkin dia dapat 40, yang kedua ni mungkin dapat 38, yang ni mungkin dapat 35, yang dapat 45, macam tu. Bergantunglah pada you punya result kan, sebab quiz ni adalah quiz individu. So, makannya mungkin lain lah sebab some of you jawab dengan betul, some of you jawab dengan aku kurang ni kan, kurang betul kan. Tetapi 4% ni you akan share. Maknanya kalau 4 orang dalam kumpulan tu semuanya makan sama saja. Kalau you dapat 30, semua 30. Melainkan ada daripada 4 orang ni, ada 1-2 orang ni tak buat kerja. Kita ada borang dia. Saya akan bagi borang penglibatan pelajar. Maknanya ketua kena isi lah. Oh, member ni tak buat kerja sangat. Member ni dia buat 70% saja. Nanti saya kena bagi borang tu. Ataupun member ni buat 30% saja. Macam tu saya tahulah dia tak buat kerja, dia tumpang saja. Ada tahu member dalam grup macam tu tahu. Dia tak siap everything. Dia meeting kumpulan dia tak pergi, dia tak menyumbang dalam kumpulan tu. Dia tak membantu menulis. Akhirnya saya tanya ketua dia kata oh dia macam tak terlibat sangat lah.
Oh, berapa persen? Dia kata 50% boleh lah, mungkin setengah-setengah sajalah dia. Macam tu, dia kena isi borang tu lah. Kalau macam tu, yang lain dapat 30, dia dapat 15 lah. Sebab dia terlibat 50% saja. Kalau yang lain tu dapat so-called mungkin 40, maka penuh, dia dapat 20 lah. Macam tu. So kita kena fair. Tapi kena report to me lah kalau ada member-member yang macam tu. So pastikan you all stick into the group. So nanti saya bagi borang, you isi group itu. So itu saja. Yang lain ni keperluan yang kita akan tengoklah sepanjang kursus kita nanti. Di mana ya ini salah satu penting lah, 1500 to 2000 word. Jadi satu kerja saja, tapi sepanjang, maknanya satu kerja tetapi makanya diberi ke atas progression. Akhirnya satu kerja saja, tapi makanya ada 3 bahagian lah, sebab kita tengok progression dia kan, dan juga quiz. Di soalan yang biasa tanya, oh sir, tulis dalam BM ke BI? Tulis dalam, kalau BM, pastikan semua BM. Kalau BI, semua BI. Jangan campur-campur. So, jawapannya boleh. Tapi pilih salah satu sahaja. Satu lagi, oh sir, boleh ke kita guna AI? Boleh kita generate? Jawapannya separuh-separuh. Maknanya kita galakkan penggunaan AI untuk membantu penulisan, tapi kita tidak mahu cut and paste. Sebab nampak ya, kalau you cut and paste saja, kita nampak dia punya penggunaan ayat pun bombastic. Dia punya word pun saya tanya student-student pun tak tahu apa maksud dia. You know, jangan sampai macam tu. You boleh guna AI untuk bantu kamu, tapi sekurang-kurangnya you tahu apa yang you tulis. That's why benda ni kita boleh uji masa you present. That's why you kena present. Setiap ahli kumpulan kena present ada minggu ke-14. Apa yang you tulis? Apakah idea you? Kalau you tak tahu apa you tulis tu, itu memang you cut and paste from AI lah. You know, sebab you tak berfikir. AI tu bagus, tapi janganlah sampai kita tak boleh berfikir. Ini jadi macam cerita Matrix tadi lah. You tak tahu siapa you. Sebab semua ni AI yang bagi saja. You tak ada identiti dah. Macam tadi cerita tadi tu. So boleh guna, tapi jangan cut and paste. Mungkin you berdialog lah, you berdialog dengan AI. Okay, mungkin you cakap, oh saya sedang buat satu kelas punya projek. Panjangnya 1,500 perkataan. Oh saya kena pilih satu filem. Saya minat filem ni. Apakah isu kan? Mungkin you boleh berdialog. Tapi daripada dialog tu, then you start to write. Dari mana saya boleh dapat pembacaan tentang filem ni. Pembacaan bentuk akademik. Semua ni you kena berdialog lah. Tapi jangan kata, okay, write for me film analysis essay about this movie in 1,500 words with APA format. Dia boleh buat juga sebenarnya. Lepas tu you copy, you hantar. Itu saya tahu. Sebab kita nampak dia lain macam sikit. And then you present, you pun macam you tak tahu. Itu saya tak mahu. So, kena careful. Okay, kita ada satu soalan. Akan ada test ke sir? Okay, tidak ada test. Tapi kita ada presentation. Presentation itu sebenarnya test lah. Presentation adalah test. Sebab you kena present. Okay, penulisan saya adalah berkaitan dengan filem ini. Filem ni sebenarnya ceritanya ABC. Tetapi argument, hujah kita, sebenarnya filem ini menunjukkan apa? Kerana, okay, babak 1 apa? Babak 2 apa? Ataupun wataknya macam mana? Ceritanya macam mana? Ataupun dia punya tekniknya macam mana? Ataupun warna dia macam mana? Contohnya, KLCC tu dia sentiasa gelap, sentiasa kotor. Ini menunjukkan dunia apokalips. Ataupun pandangan masa depan yang suram, yang pesimistik, yang negatif, atau tidak percaya kepada modernity. So kita nampaklah kenapa, sebab cahaya gelap tu menurut siapa-siapa menimbulkan perasaan runsing, perasaan takut,
Dan KLCC menurut cakap siapa-siapa menunjukkan modernity, especially modernity berbentuk Islamik. Wawasan 2020, simbol negara maju. Now kita nampak simbol negara maju dengan cahaya surat. Oleh itu maknanya adalah masa depan yang penuh dengan yang tak ada harapan. You kena articulate dengan gambar. So itulah cara you tulis. Kena pandai lah. Okay, itu contoh dia. So adakah test ke sir? Tiada test secara bertulis tapi test secara presentation. Ini adalah final submission dalam group. Untuk semester lepas kita ada 6 group lah. Mungkin kita tengok group yang ke-6. Ini adalah kerja yang sudah siap lah. Ini muka depan, ada kod khusus, ni semua. Ini nama kumpulan. Ini tarikh dia lah. The portrayal of racism through movie Get Out. Kalau siapa tengok movie Get Out. Maknanya dia ada isu-isu perkauman ya dalam movie Get Out tu ya. Jadi bla bla bla, ini lah. Dan dia ada rujukan Landsberg. Dekat akhirnya kita kena nak ada Landsberg lah. Sepatutnya adalah Landsberg dekat bawah sini. Tapi tak ada. Jadi sini kena potong markah lah. Sebab salah. What are the things that you want to analyse about this film? Your objective? The critique of white liberalism. Okay, ada kuasa-kuasa orang putih ya. Orang putih menganggapkan dia bangsa yang lebih tinggi ya dalam filem ni. Lepas tu komodifikasi orang-orang kulit hitam ya, iaitu menganggap orang kulit hitam sebagai hamba, sebagai satu badan yang boleh dijual beli ya. Ini semua hasil daripada tradisi lah, tradisi sejarah mengimport orang-orang Afrika ke Amerika dan Eropah sebagai hamba lah kan. Jadi filem ni bukan saja dia tunjuk, of course siapa yang tengok filem ni, ceritanya adalah penggunaan badan-badannya orang-orang kulit hitam ni ya, sebagai badan yang lebih kuat dan sihat lah oleh orang-orang putih ya. Sebab dalam cerita ni kalau tak silap saya dia gunakan badan orang kulit hitam ni, lepas tu dia tukar. Dia boleh bertukar badan tau. Orang putih ni dia bertukar badan dengan orang kulit hitam ni. Seolah-olah roh dia boleh masuk dalam orang kulit hitam ni. So lebih kurang lah, saya tak ingat cerita dia, tapi lebih kurang macam tu lah. Kerana dipercayai orang kulit hitam ni lebih kuat je. Jadi sebenarnya, tapi argumentnya adalah tak. Itu cerita dia. Tapi kritikannya sebenarnya ini itu paparan penghambaan orang-orang kulit hitam. Ada banyak lagi lah conclusion. So you kena articulate lah. Dan mungkin saya akan tanya soalan lah. Babak mana contohnya, babak mana ya? Apa dia punya watak je? Mungkin boleh diperbaiki lagi lah slide ini. Ni, the symbol of spiritual connection with nature through the tree of soul in Avatar. So cerita-cerita Avatar ni, kalau you tengok, yelah ceritanya pasal ni apa ni kan, penjajahan orang putih ni kan, bangsa yang lebih berteknologi tinggi kan, terhadap alien kan, alien yang tinggal dalam satu planet tu yang kononnya macam orang asli kan, dia punya teknologi agak mundur kan. So yang orang yang berteknologi tinggi ni, yang kebanyakannya orang putih, merampas galian ya, hasil-hasil bumi ya, daripada planet apa nama planet tu, tak ingat dah. Siapa ingat nama planet tu? Kan dia rampas dia punya ni kan, sumber daripada planet tu kan. Tapi dia punya argument adalah yes, itu cerita dia. Tapi sebenarnya cerita ni pasal pemaparan semangat-semangat alam semula jadi ya.
symbol of spiritual connection with nature ya. Jadi dia bukan sekadar cerita tentang bangsa alien dan eksploitasi galian dan hasil planet tu ya. Tetapi sebenarnya adalah satu cerita berkaitan tentang kepentingan, perhubungan, semangat alam semula jadi ya. Jadi lebih kurang macam argument tadilah, animisme, macam cerita bunuhan tadi, melalui dia punya pokok tu dan beberapa elemen lain lah, seperti kononnya rambut avatar tu boleh cucuk kan, dia boleh cucuk mana-mana, cucuk pokok lah, cucuk dengan kuda lah kan, dia ada dia punya perhubungan yang kuat lah, hubungan simbiosis dengan alam sekitar dia ya kan. Dia kena argue lah, bla 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 lah. Background isunya apa, apakah perlambangan sebenarnya dia punya pokok tu. Pokok sebenarnya adalah spiritual access ya kepada Dewi ya, Edwa contohnya ya, melalui sistem nervous. Sebenarnya saya nak dia argue lebih mendalam lagi. Sebenarnya saya nak dia argue, dia bukan sekadar itu saja, tetapi perlambangan kepada masyarakat hari ini, masyarakat internet hari ini. Macam sekarang kita online, kita masuk ke network yang berbeza. Semua orang hidup secara online sekarang, online, tengok berita dan sebagainya. Sebenarnya saya nak dia argue filem Avatar ni bukan sahaja melambangkan benda-benda spiritual tu, tetapi juga melambangkan masyarakat internet, digital online, masyarakat networking. Maknanya keterhubungan masyarakat kita pada zaman sekarang. Tapi dia tak boleh nak pergi ke situ. Itu yang saya nak. So ni salah satu cara lah. Saya rasa setakat itu saja pengenalan dan tentang keperluan khusus ini. Okey, satu lagi sebelum kita berakhir, kalau tiada soalan, mungkin kita tengok dari segi U Future ya. Dekat U Future, kalau pagi tadi ada problem lah, cuba kita cuba tengok sekarang, adakah kita boleh masuk lagi. So inilah adalah bahagian U Future U. Kalau you masuk nanti, inilah yang you akan nampak. You log in lah, sama ada you log in secara student atau secara staff. Untuk saya log in secara staff lah. So apabila you log in nanti, cuba kita log in dekat sini, tengok macam mana. Okey, saya rasa lebih kurang macam ni jugalah you nampak. You ada kursus-kursus you ya. Tapi for my case, I have a different view lah sebab saya ada kursus lain juga. So masuk ke academic writing. Dekat bahagian sini, of course, dia ada course file, dia ada course summary, ya. And paling penting dia ada learning activities. So what I want you to do is you cuba masuk this learning activities ni, then dia akan ada lah kalau saya post something dekat sini lah. Okay. So hari ni, fikirkan siapakah ahli kumpulan kamu. 4 orang. Lepas tu fikirkan apakah filem yang you boleh kaji. So see you next week. Jumpa lagi. Thank you, sir. Minggu depan. Okay, see you. Thank you, sir. Thank you.